Sesiapa yang telah menimbulkan mudarat ke atas orang lain, maka hendaklah dia membayar ganti ruginya. Dia akan dipertanggungjawabkan dan dituntut supaya menggantikan apa yang dia telah rosakkan, atau paling tidak membayar ganti rugi. Beza antara hukum hakam syariat dengan hukum hakam undang-undang jenayah atau undang-undang sivil buatan manusia. Undang-undang jenayah ada kala dia lebih kepada bersifat nak menghukum saja. Contoh, orang yang merosakkan harta benda awam atau harta benda individu, barangkali undang-undang jenayah menuntut supaya dia dihukum penjara. Tapi bagaimana dengan membayar ganti rugi? Seperti tidak disebut. Dia dah kena penjara, dia kena hukuman dah tu. Padahal barang dia telah dirosakkan tadi, dia tidak mendapat apa-apa ganti rugi. Tetap barang dia telah rosak. Jadi kita kata di sini syariat bukan macam tu. Syariat menuntut supaya kalau dia rosakkan barang orang, maka dia kena ganti. Kalau dia rosakkan handphone orang, ganti handphone yang lain yang sama sepertinya. Atau paling tidak bagi bayaran ganti rugi duit setimpal dengan harga barang yang telah dirosakkan. Penjarakan itu mungkin tambahan kalau dilihat perlu diberi pengajaran dan sebagainya. Tapi keadaan itu bukan macam tu dalam undang-undang jenayah buatan manusia. Sebagai contohlah, kalau pembunuh dibunuh orang, dia seorang bapa yang ada isteri, ada anak-anak. Tapi undang-undang jenayah kata apa? Hendaklah dia digantung sampai mati. Okey, dia digantung sampai mati. Yang keluarga si mati tadi sudah hilang tempat bergantung, sudah hilang tempat nak bernaung, orang yang nak bagi nafkah kepada mereka dan sebagainya. Mana ganti rugi mereka? Dalam syariat kata apa? Dia kena bayar diat, pampasan atas kehilangan nyawa tadi tu. Bagaimana syariat yang kita lihat jauh lebih superior, jauh lebih menyeluruh dan mengambil kira semua aspek, bukan satu aspek dan mengabaikan aspek yang lain.